Dia. Ni kita bawa balik yang ni. Tu. So kita bagilah pasangan dia dulu buat sementara. Yang ni ada hamba Allah, dia datang turut kat farm, suruh pergi ambil sebab dia terikat di kaki dia kan. Tu nice. Dia kita tengok ni. Kita melawat farm. Hari tak buat konten. Petang-petang ni barulah kita boleh relax sikit. Sana. Mari kita masuk ke mana dulu. Tadi kita clearkan ni apa, table ni. So kita pakai gas torch, bubuh dia bagi nice, bagi dia nice color sikit. Nampak tak texture dia nice kan? So kita akan pakai gas torch tadi. Kita tak record pun lah. Kita lepas ayam tadi. So bagi ayam lain, ni not bad lah. Lampu belum sampai lagi. Yang sana dah okey. Sana dah okey. Tadi ada customer datang tadi ambil anak ayam. Alhamdulillah esok kita bawa masuk lagi anak ayam. So, biar bagi dia makan rumput. Panas sekarang ni, panas. Ni nasi garang ni. Ni kita buka ni. Kita buka bagi dia keluar makan rumput tu. Hai. Tak sempat masa cuci lagi. Tak sempat sapu lagi hang punya tempat. Bagi dia main dulu. Biarlah dia main kat situ. Kita dah plan nak ni apa, nak korek telaga ni. Nak korek telaga kat sini. Nak kena ambil kok lah. Tapi kemarau, so nak korek tanah keras kan, kena tunggu hujan sikit baru sedap. Boleh lah kalau nak korek sikit tu. Tapi keras lah, kena tunggu nantilah. Nanti ada telaga, nanti baru kita start. Ada kok, kita cari kok nanti kan. Alhamdulillah. Satu kan, dah siap kan. Kita nak siapkan ni lah, table ni ada sikit lagi. So ini belum masuk gas torch lagi. Kita baru siap cuci dulu, masuk sikit belum siap sepenuhnya. Ini dah boleh duduk lah. Cuma tak komplit lagi lah. Alhamdulillah. Tinggal telaga untuk nak lengkapkan kita punya farm dengan madu kelulut no.